Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya mulakan Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Surau Al-Hamra dan seterusnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada malam ini untuk membincangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab buku Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik. Tuan-tuan, baru hari apa yang? Hari Isnin. Jiran dekat lorongnya ada seorang cikgu meninggal dunia. Tahu guys? Oh. Jadi yang lawaknya macam ni boleh cerita sampai ke kes bunuh, kes rompak. Pelik benar orang yang kadang-kadang menyampaikan dalamnya kadang si nangga pun. Kami orang yang nangga ada nangga. Kebetulan time kami balik dari sekolah ya, nang masih lagi sebab ambulan dah pulang sebab takut ada unsur jenayah. Jadi polis lah yang datang. And then sementara polis tunggu IO, ya lama sikit. Yalah, ada yang ambil gambar kali, yang post dekat dalam grup. Lepas ya gambar ya tersebar, macam-macam lah cerita. Benda tu cuba kita fikirkan balik nak. Kita menyebarkan sesuatu perkara tanpa semak. Dan benda tu bukan benda kecil. Kita cerita kononnya dibunuh, rompak apa semua. Kebetulan kami time kat Sia jumpanya pun walletnya ada dekat di basit kereta. Kebetulan keretanya nang ada macam berselerak sikit. Yalah kali ambulans takut ada kes jenayah kah apa kah. Tapi alhamdulillah si ada lah. Time polis datangnya si ada pun macam menunjukkan yang ya adalah kes jenayah. Nutup pakai polis tape kah. Ada ngambil gambar, engkah nombor bukti kah apa si ada. Jadi nampak macam si ada lah. Pun kami orang pun si tahulah tu apa update yang terbaru nak. Sebab nya tu si ada ahli keluarga kat situ. Yang nang bujang, diam seorang aja. Yalah si ada orang perasan. Jiran yang perasan, jiran sebelah rumah bila reverse kereta nak keluar tengah hari baru perasan adanya kat Sia. Nang daripada malam sebelumnya gate ya terbuka. Jadi tu antara perkara yang kita rasa macam perlulah untuk sangat-sangat berhati apabila kita nak menyampaikan satu-satu berita. Sangat perlu berhati-hati. Perkara yang Nabi ingatkan apa dia? Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu digelar sebagai pendusta apabila dia menyampaikan semua perkara yang dia dengar. Asal dapat aja forward. Dapat aja send. Yang penting aku nombor 1 engkah dalam grup tu. Yalah benda yang memalukan lah. Kita tu kan orang yang belajar. Patutnya orang Islam tu adalah orang yang berhati-hati dengan sumber ilmu. Kan? Kita akan belajar. Kita tahu. Mun bukan ayat Quran. Bukan. Ni boleh. Suka-suka hati aja padah macam tu. Kan kita akan tahu nak. Tapi dalam bab perkara-perkara yang penting kita si peduli. Itu antara benda yang perlu sangat berhati-hati. Yang kedua,
sesuka hati send gambar seseorang yang meninggal dunia mungkin dalam keadaan yang kita rasa kurang selesa lah. Contohnya Tok Kali kena heart attack dekat depan rumah, kat laman rumah ya. Post gambar pergi send. Mun gambar ya adalah anak kita, bapa kita, abang kita, adik kita, kita sih akan selesa orang post gambar macam ya anak. Maka demikianlah sepatutnya sebelum kita post sesuatu gambar untuk forward, pastikan ia adalah perkara yang kita perlu check dulu. Okey si gambar tu. At least kadang-kadang ada sebahagiannya ada blur dulu kah muka kah apa nak. Especially bila kemalangan jalan raya. Hanyalah yang paling up to date. Berhenti ambil gambar apa semua, post terus dekat Facebook. Jangan. Kita perlu berhati-hati. Okey, jadi bab menyampaikan berita yang palsu tadi, seseorang tu terus boleh dicop sebagai pembohong. Sebab apa? Semua benda yang dia tak bohong, dia kata. Jadi perkataan tu si boleh pakai tuan-tuan. Perkataan apa? Aku just sampaikan je. Aku si tahulah munya bulat, aku bulat jugalah. Perkataan tu si boleh. Orang Islam si boleh sebut benda ya. Sebab apa? Kita disuruh untuk cek dulu sebelum sebar. Sebelum sampaikan kepada orang lain, betul si. Baru boleh sampaikan kepada orang. Pasti bermanfaat si. Baru boleh sampaikan kepada orang. Jadi perkataan dia si dapat dipakai. Munya bulat, aku bulat juga. Si boleh. Orang Islam adalah orang yang berhati-hati dengan sumber berita. Okey. Baik. Kita masuk kepada buku Al-Adabul Mufrad. Oh, ada satu perkara lagi. Rasa tadi terfikir nak cerita. Kami hilang cincin. Pelik rasa bila cincin si ada anak. Sebab biasa tiap-tiap hari pakai. Tapi cincin tu bukanlah sesuatu perkara yang apa kita sebut, memberi manfaat. Si ada apalah. Si ada pun si ada masalah. Cuma kebetulan ia adalah hadiah daripada isteri. Ialah rasa bersalah sikit. Pas ya, kebetulan hari tu, kami tertinggal jam. Kejar jadi cikgu tu, nang mesti mau pakai jam. Kami pula ada ngajar PJ. 3 kelas kami ngajar. Ni kan jasmani. Jadi nang si ada mbak handphone lah. Jadi sikit-sikit tangga jam. Si ada. Sikit-sikit tangga si ada. Jadi pelik ke rasa. Apa yang kami nak sebut adalah apa ya? Kadang-kadang kan, benda sesuatu perkara tu, bila dia dah biasa dengan kita, kita kurang appreciate. Melainkan apabila dia dah si ada. Nang hari tu, nang benar-benar mencari jam tu. Kami rasa ada 10 kali nangga tangan yang si ada jam tu. Sebab dah terbiasa gila nak. Nang maki, jadi bila si ada. Ialah kadang-kadang terfikir balik. Tok baru jam. Macam ni lah orang-orang yang kehilangan anak. Especially perkara tersebut yang dia hilang ya adalah memang sumber tempatnya bergantung. Tok kami bergantunglah dengan jam, tapi si lah teruk gila nak. Si ada pun kita hidup. Anak-anak yang kehilangan mak ayah. Macam ni nya pun rasa kebergantungannya hilang terus. Tiba-tiba si ada mak ayah lagi. Ialah kadang-kadang perkara yang perlu kita syukuri banyak-banyak bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan adanya ahli-ahli keluarga, benda-benda nikmat yang kita rasa, yang kita sentiasa ada tu, bilanya masih ada dengan kita tu kadang-kadang kita kurang hargai, sehinggalah bila dia hilang, apabila ahli keluarga ataupun satu-satu nikmat tu yang dah biasa ada tiba-tiba tak ada, mencari rupanya. Dan alhamdulillah saya belum pernah lagi merasai kehilangan seperti itu. Mak ayah saya masih ada. Masih. Dah ayah dah 74. Sebab kami anak first jadi kira muda lagi lah. 74. Mak baru dah, walaupun mak ada kanser. Ada kanser apa nama ya? Colon cancer. Kanser apa colon? Usus. Dah operate dah, tapi hari ya check ada lagi sikit. Ialah antara perkara yang kadang-kadang orang yang si pernah hilangnya si tahu. Kan? Jadi alhamdulillah
Satu lagi perkara yang kita boleh terasa kadang-kadang daripada segi tu lah, hilang ahli keluarga, hilang isteri nak. Betul-betul dunia tu adalah tempat ujian. Nang bukan untuk bergembira selama-lamanya. Nang akan ada kesedihan. Ada orang yang hidupnya sentiasa gembira daripada awal sampai habis, gembira aja, sedih. Nya akan pasti akan dirundung dengan kesedihan, rasa gundah gulana, pasti akan terasa pada dirinya. Lagi panjang hidupnya, rupanya lagi macam-macam kesedihan yang akan lalui. Yalah, hilang mak ayah. Sebab lagi panjang hidup, hilanglah mak ayah. Kemudian Allah uji pula, hilang dengan pasangan, kadang-kadang hilang anak. Banyak ujian Allah berikan. Tapi ketahuilah, ini adalah ladang-ladang pahala yang akan kita tebus dekat akhirat. Betul lah bila wa innad daral akhirati lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan negeri yang kekal. Lahiyal hayawan, tempat hidup yang sebenar-benarnya adalah negeri akhirat. Okey. Baik, kita sambung balik pada bab yang ke-470. Babut taslim alal amir. Kita masih lagi dalam bab salam, tuan-tuan. Bab salam tu nang berapa puluh, dekat 100 hadis kami azhar. Panjang bab salam. At least 50 bab. Berapa hadis lebih lagi lah. Bab at-taslimul alal amir. Memberi salam kepada al-amir, kepada pemimpin. An Ibn Shihab anna Umar bin Abdul Aziz sa'ala Abu Bakr bin Sulaiman bin Abi Hasmah lima kana Abu Bakr yaktubu min Abi Bakar khalifati Rasulillah. Daripada Ibn Shihab, daripada Umar bin Abdul Aziz, dia tanya kepada Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmah, mengapakah Abu Bakar menulis dalam surat dia daripada Abu Bakar khalifah Rasulullah. Khalifah ni apa maksudnya? Pengganti. Maksud khalifah adalah pengganti. Khalaf, selepas, yang menggantikan Rasulullah. Thumma kana Umar yaktubu ba'dahu. Kemudian apabila Umar menjadi khalifah yang kedua selepas Abu Bakar, Umar, Waalaikumsalam warahmatullahi, Umar pula menulis khalifati Abi Bakar. Khalifah Abu Bakar. Khalifah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar adalah Umar. Sebab pengganti kepada Abu Bakar. Man awwalu man kataba Amirul Mukminin. Siapa dia orang yang pertama menulis Amirul Mukminin? Nama gelaran Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Siapa yang pertama sekali gunakan nama Amirul Mukminin ni? Macam Sarawak tu, siapa yang pertama menggunakan nama Premier? Abang Jo lah. Sebelum tu apa? Ketua Menteri nak. Maksudnya macam ya. Siapa yang mula-mula tukar tu? Kena. Asalnya kan pakai khalifah. Khalifah tu Rasulullah. Kemudian khalifati Rasulullah ataupun khalifatu Abi Bakar. Jadi siapa yang mulakan Amirul Mukminin? Faqal, lalu dia berkata, haddatsatni jaddati, telah menceritakan kepada aku nenek aku, Asy-Syifa. Siapa nama nenek? Siapa nama ni? Perawi ni, nama dia Asy-Syifa. Salah seorang daripada sahabiah, sahabat Nabi SAW yang perempuan, nama dia Asy-Syifa. Wa kanat minal muhajiratil awal. Dia ni adalah daripada kalangan orang muhajirin yang awal. Qalat, wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an idza huwa dakhala as-suq dakhala 'alaiha. Dan dulu Umar bin Al-Khattab kalau dia masuk kepada pasar, Umar akan jumpa dengan Asy-Syifa. Style Umar ni memang selalu kadang-kadang spot check. Dia akan suka jalan dekat pasar.
Tiba-tiba je jalan, check apa semua kan. Yang tu memang style Umar Al-Khattab. Umar datang ada announce dulu sih. Macam kini tu kan mun ada orang besar nak datang kan announce, kelak ada orang nak datang semua, prepare dulu. Umar si ada. Style pemimpin yang sebenar adalah dia tak akan datang dengan announcement lah. Si adalah perlu kita sebut apa namanya, disambut dengan gilang gemilang. Sesiapa nak datang jumpa Umar, pernah delegasi daripada Rom kalau tak silap, ke daripada Parsi datang nak jumpa Umar. Mana Umar tu? Umar tu tengah baring dekat bawah pokok. Pemimpin kaum mukminin ni baring sini di bawah pokok. Ya Umar, yalah khalifah, yalah Amirul Mukminin. Tuan-tuan bayangkanlah level macam ni, nak sebut betapa down to earth ataupun si adalah begitu terkait dengan kekayaan seorang pemimpin, orang yang beriman. Jadi kataba Umar bin Al-Khattab ila amilil Iraqain ani ba'as ilayya bi rajulain jaldain nabilain. Kata Asy-Syifa, Umar ni menulis kepada gubernur Iraq, iaitu gubernur Kufah dan juga Kufah dengan Basrah, iaitu utuskan kepada aku 2 orang lelaki yang dipercayai, yang mulia, as'aluhuma 'anil Iraq wa ahli, supaya aku boleh tanya kepada mereka berdua tentang negeri Iraq ni dan juga rakyatnya. Macam mana apa yang berlaku dekat Iraq. Fa ba'atha ilaihi sahibul Iraqain, lalu diutuskan kepada Umar Al-Khattab wakil daripada Kufah dengan Basrah tadi. Siapa dia? Labid bin Rabi'ah wa Adi bin Hatim. 2 orang ni. Labid bin Rabi'ah wa Adi bin Hatim. Faqadimal Madinah. Jadi dua-dua ni pun pergi ke Madinah. Fa'anakha rahilataihima bifana'il masjid. Jadi mereka ni bila sampai dekat Madinah, mereka letakkan binatang mereka ni, tunggangannya dekat kawasan masjid tu. Summa dakhalal masjid, kemudian mereka berdua masuk ke dalam masjid. Fawajada Amr bin Al-As, lalu mereka berdua bertemu dengan Amr bin Al-As. Siapa Amr bin Al-As? Sahabat Nabi juga. Sahabat Nabi. Faqala lahu, jadi mereka berdua berkata kepada Amr, ya Amr, wahai Amr, ista'zan lana ala amiril mu'minin, izinkan kami ni masuk bertemu dengan Amirul Mukminin. Berikan izin kami untuk bertemu dengan Amirul Mukminin. Umar. Fawasaba Amr fadakhala ala Umar. Lalu Amr pun cepat-cepat bangun dan kemudian pergi bertemu dengan Umar. Lalu Amr berkata, Assalamu alayka ya Amirul Mukminin. Salam sejahtera ke atas engkau wahai Amirul Mukminin. Faqala lahu Umar. Umar pun tanya. Terus Umar cakap, ma bada laka fi hadzal ism ya ibn al-As. Apa yang engkau tiba-tiba guna nama ni? Kenapa kau pakai nama ni? Sebab sebelum ni Umar menggunakan nama apa? Khalifati Rasulillah ataupun Khalifatu Abi Bakar, pengganti kepada Abu Bakar, pengganti kepada pengganti Rasulullah. Jadi Umar bertanya, kenapa pakai nama ni? La takhrujanna mimma qulta. Terangkan kenapa? Mesti kena bagi penerangan. Qala na'am. Kata Amr bin Al-As, ya. Qadima Labid bin Rabi'ah wa Adi bin Hatim. Labid bin Rabi'ah dan Adi bin Hatim ni telah datang. Faqala li ista'zan lana ala Amirul Mukminin. Lalu mereka berdua berkata, izinkan kami untuk bertemu dengan Amirul Mukminin. Aku pun cakap, antuma wallah asabtuma ismahu. Kamu berdua ni demi Allah, engkau dah jumpa nama yang betul.
Wa innahul amir. Sebab dia ni memang al-amir. Memang dia ni pemimpin. Wa nahnul mu'minun. Dan kita ni pula adalah orang-orang yang beriman. Fajaral kitab min dhalikal yaum. Jadi selepas itu mulalah Umar menggunakan nama Amirul Mukminin. Tuan-tuan bayangkan ni antara satu perkara yang kita boleh tengok bagaimana Umar bin Al-Khattab dia tak mudah-mudah aja macam cantik gak nama ni, ambil je. Tak, Umar akan tanya dulu, kenapa pakai nama ni? Apa sebab engkau pakai nama ni? Style Umar dia tak nakkan pujian. Sedangkan kadang-kadang kita ni sebagai manusia kan, seronoklah kalau kena puji. Sebab tu kita ni kalau boleh, bukan kita lah, sebahagian orang, kalau boleh semua gelaran nak mesti disebut. Profesor, datuk doktor, apa benda kan. Kalau ada lah. Tan Seri, Datuk Seri, Datuk. Sebab dia semua ada. Tan Seri ada, Datuk Seri ada. Lepas tu Datuk pun ada juga. Semua kena sebut lagi. Doktor, Haji. Pening tuan-tuan kadang-kadang. Sebab apa pening? Sebab saya dulu pernah kerja dekat universiti. So adalah bertemu dengan orang yang memang ada gelaran-gelaran ni. Takut juga kalau kita tersalah cakap. Kadang-kadang yang berlaku memang ada lah. Bukan kita kata semua. Tapi memang ada orang-orang yang marah bila gelaran dia tu tak dipanggil dengan betul. Ada. Bukan saya lah. Kebetulan masa tu saya tengah jaga. Waktu tu saya bekerja dekat Institut Pengajian Siswazah yang uruskan student master PhD. Jadi bila akhir semester kan ada tanda, kita panggil apa nama? Borang survey untuk kepuasan student dengan lecturer tersebut. So biasanya kita akan hantar pembantu peperiksaan. Ada budak-budak yang kita ambil gajikan hari tu, dia ni lah yang pergi hantar. Ada kadang-kadang budak-budak ni lepas SPM. So dia orang ni maksud dia panggil apa? Kita dah pesan dah. Panggil kena check dulu dia ni doktor ke apa. Tapi ada waktu kadang kita terlupa pesan kan. Entah tak tahulah dia panggil apa. Dia panggil kakak ke kat lecturer tu. Ataupun mungkin dia panggil cik ke puan je kan. Marah kawan tu. Ada lepas tu dia cakap. Dia bila balik tu dia bagi tahu. Minta maaf Cik Lokman. Ada lecturer ni marah. Cakap saya doktor tau. Ada. Jadi memang ada sebahagian orang yang sangat pentingkan dengan gelaran. Tapi sebenarnya kita sebagai orang yang beriman, yang mana kita tahu gelaran ni adalah sesuatu benda yang hilang. Dia taklah mendatangkan apa-apa. Jadi tak payahlah nak kecil hati bila orang panggil kita dengan gelaran yang kita ada nak. Contoh haji lah. Mungkin kita majoriti situ tu ada haji nak. Panggil cik tunggal haji, panggil pak cik je. Kami haji, panggil haji tu. Jangan. Ada apa-apa. Ada memberikan apa-apa. Apa kita panggil? Kelebihan kepada kita. Tak ada apa-apa pun. Bahkan menjadikan kita ni dipandang kerek sikit lah bahasa kinek tu. Apa bahasanya? Macam sombong lah. Boleh salah tunggah. Melainkan orang yang panggil dengan gelaran-gelaran yang buruk, cerita lain lah. Tapi tu kadang-kadang orang panggil dengan nama yang, yalah, nyasi kenal, nya tunggahlah dengan nama yang lain. Kita pula kecil hati bila ditunggah macam tu. Adalah. Baik. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, sememangnya orang yang terkenal, sangat kita sebut memang orang yang kedua terbaik selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling baik, sahabat Nabi yang paling mulia memang Abu Bakar lah. Tak ada yang lebih hebat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Yang ni memang level yang sangat tinggi. Tapi yang kedua siapa? Umar bin Al-Khattab. Dan dia juga adalah sahabat yang sangat baik kepada Nabi SAW. Sebab tu kalau dengar Nabi ma'a Abu Bakar wa Umar. Nabi bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Nabi dengan Abu Bakar dan Umar. Selalu hadis-hadisnya menyebut ada 3 orang ni lah yang jalan sama. Bersama dengan siapa? Abu Bakar dan
Umar. Selalu macam tu. Umar Al-Khattab, kita kenali sikit lah. Dalam Tabaqat Ibn Sa'ad disebutkan dia adalah orang yang tinggi, kepala bahagian depan dia botak. Jenis orang botak lah. Kemudian matanya hitam, kulitnya kuning, ada yang kata putih kemerah-merahan. Selalu warnakan janggut. Dan kemudian rambut dia dengan, merapikan rambut dia dengan inai. Yang ni style Kinetok kurang sikit lah, Nangga. Macam contoh yang rambut-rambut putih tu, janggut-janggut putih tu, antara sunnahnya adalah mewarnakan dengan inai. Bolehlah tuan-tuan. Lepas tu jumpa janggut merah. Boleh. Merah lah sebenarnya dia, apa nama? Yang biasanya kita panggil inai tu apa? Katam kan, henna ke apa benda tu. Boleh. Warnakan. Ya kah orang India selalu? India Muslim kah? Saya ada masalah sebenarnya. Mun dulu tuan-tuan kalau ingat yang orang Malaysia yang suka inai janggut, siapa nama dia? Osman Al-Muhammadi rasanya. Kan? Yang apa nama? Dulu selalulah dia masuk ehwal Islam ke apa benda kan. Sebenarnya yang tu adalah salah satu cara untuk promo sunnah Nabi. Tuan-tuan bila haji pakai color merah nak, mesti ada orang tanya, kena merah ya? Takut pula. Jadi yang tu antara perkara yang boleh kita buat lah sebenarnya nak sebutkan. Sebab memang ada macam contoh Abu Bakar As-Siddiq, bila Abu Quhafah, bapak kepada Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, Nabi suruh dia warnakan rambut Abu Quhafah. Sebab Abu Quhafah ni tua sangat, putih semua rambutnya. Jadi Nabi kata pergi warnakanlah rambut dia biar nampak ni sikit, cantik sikit, smart sikit. Boleh warna hitam tak? Cerita fiqah lah. Boleh sih? Alang-alang hitam lah. Haji Wahab rambut hitam. Kan? Boleh sih? Ada khilaf. Waktu perang memang disuruh supaya nampak muda, nampak kuat belaka. Tapi memang adalah sebahagian yang tak membenarkan. Kalau nak warnakan bila dah usia yang lanjut, yang dah tua, yang biasanya tak ada rambut hitam, maka warna dengan warna henna tadi tu, warna inai. Untuk keluar daripada khilaf, janganlah pakai warna hitam. Munah color, pakailah inai, pakailah warna merah. Apa ya? Ayalah Kinetok dah color biru pun ada juga. Jangan pakai color biru, pink kan. Okey, Umar Al-Khattab, antara perkara yang terkenal dengan Umar ni adalah apa dia? Dia ni adalah orang yang memang sangat tegas. Mun ikut daripada segi menjadi pemimpin, orang sukanya tu jadi pemimpin. Kira macam terkenal macam gauk sikit lah. Bukanlah orang yang kalau disuruh untuk dipilih, biasa para sahabat dia tak pilih dia. Sebab dia ni memang nampak strict, memang tegas. Tapi kenapa dia boleh jadi khalifah? Sebab Abu Bakar As-Siddiq. Bila Abu Bakar hampir meninggal dunia, ditanya kepada Abu Bakar, siapa yang calon untuk menggantikan engkau? Abu Bakar pun sebut, siapa? Umar. Lagi? Tak adalah, Umar je. Takkan tak ambil. Abu Bakar yang bagi calon Umar. Tu yang terkejut. Bila Umar sendiri terkejut. Kenapa nama aku naik? Umar sendiri pun terkejut. Dia tak sangka dia yang dipilih untuk menjadi pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar ni memang terkenal, Nabi pernah sebut pasal Abu Bakar As-Siddiq ni, inna syaitan yufarriqu min Umar bin Al-Khattab. Sesungguhnya syaitan ni lari ketakutan daripada kalau dia bertemu dengan Umar. Jadi memang Umar ni ada wibawa dia, ada aura dia, yang kalau kita sebut sangat-sangat strict. Terkenal dia ni antara salah satunya lah tuan-tuan, Umar ni lah yang menebang pokok Bai'atur Ridwan.
Ha. Tahu pokok Bai'atul Ridwan? Pokok tu adalah pokok di mana para sahabat berbai'ah, berjanji setia dengan Rasulullah sebelum perjanjian Hudaibiyah. Waktu tu ada kisah dia lah. Orang Islam nak pergi umrah daripada Madinah pergi ke Mekah, nak umrah. Sekali tiba-tiba, patutnya orang Mekah bagi masuk lah, sebab siapa-siapa yang nak mengerjakan ibadah dekat Mekah patutnya dibenarkan. Tapi mereka tak benarkan, sebab ni Islam ni, mana boleh. Orang lain tak apa, mana-mana semua benar, tapi yang ni masalah sikit, mereka tak nak benarkan. Jadi last sekali lah, pendekkan cerita, mereka hantar Osman bin Affan masuk ke Mekah untuk berunding. Tiba-tiba dengar cerita yang Osman telah dibunuh. Jadi mereka berjanji setia dekat pokok tu. Ada satu pokok tu, dekat situlah mereka berjanji setia dengan Nabi. Kita perang, mati ke apa, mati syahid tak ada masalah. Ada 1,400 ke 1,500 orang para sahabat waktu tu. Jadi pokok tu menjadi macam tempat mercutanda pada asalnya. Tapi biasalah apabila datangnya generasi yang akan datang, bila zaman Umar, orang dah mula buat apa? Semayang kat situ. Semayang kat situ semua. Padahal tempat tu bukannya tempat yang disyariatkan untuk solat. Pergi Mekah lah. Alang-alang dah kat situ kan, pergilah masuk Mekah, pergi solat lah. Itu yang terbaik. Jadi akhirnya Umar buat apa? Tebang pokok tu. Kira nak menutup pintu kesyirikan ataupun ketaksuban kepada satu-satu perkara. Dan benda ni ada berlaku dekat Mekah kadang-kadang, tuan-tuan. Kalau kita pergi dekat Jabal Nur, pernah yang pergi Mekah, pernah pergi Jabal Nur, panjat, naik atas kan, Gua Hira. Orang bersemangat pergi beratur kat sana, nak pergi semayang kat dalam tu. Padahal pergi kan nak pergi dekat Masjidil Haram. 100,000 kali ganda tu. Jelas-jelas dah. Sibuh pergi atas yang nak nangga-nangga lah. Tapi sibuh lah pergi semangat gila nak semayang kat sia. Dekat Gua Sur. Tempat Nabi bersembunyi. Sama juga. Ya susah lagi. Jauh lagi. Kami tak pernah naik lah sekali. Pun orang pergi batu kat sia nak semayang juga dalamnya. Ya bukan tempat yang disuruh untuk solat. Solat dekat Masjidil Haram. Pergi, yang tu memang tempat yang betul-betul disuruh untuk perbanyakkan solat. Kita dah lah datang jarang-jarang kan, maka solat dekat sana. Tempat-tempat yang lain ni kita lawati tak ada masalah, tapi jangan sibuhlah nak benar gila. Yalah kadang-kadang kelaknya jadi macam-macam. Naik Gunung Santubong nak semayang kat atas ya. Ada tempat ke apa nak. Ini akan jadi cerita-cerita yang macam-macam. Bukan. Okey. Sambung balik berkenaan dengan yang hadis yang seterusnya. An Ubaidillah bin Abdullah qal qadima Muawiyah hajjatahu al-ula wa huwa khalifah fadakhala alaihi Uthman bin Hunayf al-Ansari faqal Assalamu alayka ayyuhal amir wa rahmatullah fa'ankaraha ahlus syam wa qalu man hadzal munafiq alladhi yuqassiru bi tahiyyati amiril mu'minin. Okey, saya translate dululah. Ubaidillah bin Abdullah dia kata Muawiyah datang mengerjakan haji. Hajinya yang pertama dalam keadaan dia menjadi khalifah. Maksudnya dia datang ke mana? Datang ke Mekah lah. Kemudian datanglah bertemu dengan dia Uthman bin Hunayf al-Ansari. Kemudian Uthman ni berkata kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, Assalamu alayka ayyuhal amir wa rahmatullah. Assalamu alayk, wahai pemimpin, dan juga rahmat Allah. Fa'ankaraha ahlus syam. Pengikut orang-orang Syam tak suka dengan penggunaan benda ni. Menggunakan nama dia, apa dia? Assalamu alayka ayyuhal amir. Panggil amir, mereka tak suka. Patutnya kena panggil apa?
Amirul Mukminin, mereka cakap. Kenapa panggil Amir? Lalu Uthman bin Hunayf ni tadi turunlah daripada tunggangan dia. Kemudian dia pun Uthman pun berkata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna haula'i ankaru alayya amran anta a'lamu bihi minhum." Wahai Amirul Mukminin, mereka ni tak puas hati dengan aku dengan perkara yang kau lebih tahu tentang perkara ni daripada mereka. Fa wallah laqad hayyaitu biha Abu Bakar wa Umar wa Uthman fama ankarahu minhum ahad. Demi Allah, aku telah menggunakan benda ni, menyapa siapa nama? Abu Bakar, Umar, Uthman dengan perkataan yang sama dan mereka tak ada pun tak puas hati dengan perkataan ini. Faqala Muawiyah liman takallama min ahli Syam. Muawiyah pun berkata kepada ahli Syam, pada orang Syam ni, ala rislikum fa innahu qad kana ba'du ma yaqul. Walakin ahli Syam lamma hadathat alaihi hadhihi alfitan qalu la tuqassiru indana tahiyatu khalifatina fa inni ikhalukum ya ahlal Madinah taquluna li'amilis sadaqah ayyuhal amir. Oh, ni kat Madinah ni. Jadi kata Muawiyah pun cakap kepada orang Syam, relax, tenang. Apa yang dia sebut ni memang betul macam tu. Tetapi orang Syam sememangnya mereka apabila berlakunya fitnah ni, iaitu apa dia? Apa fitnah yang berlaku pada zaman Muawiyah? Apa yang berlaku? Iaitu peperangan antara Ali dengan Muawiyah, terbunuhnya Ali, kemudian adanya yang kita sebut sebagai perang saudara lah. Jadi orang Syam, dia tak nak benda macam gini ni. Tak nak dipanggil Amir. Kena panggil, sebab orang Madinah, mereka menggunakan Amir ni untuk amil sedekah, amil zakat. Dia panggil orang tersebut sebagai Amir. Ayyuhal Amir. Jadi mereka kata jangan pendekkan panggil Amir, panggil Amirul Mukminin. Kadang-kadang dia tak nak lah, benda ni boleh menyebabkan pergaduhan. Jadi cakap tu biar jelas, dia kata. So Muawiyah ni pun adalah orang yang bijak juga. Orang yang kita sebut sebagai orang yang dapat macam menenangkan. Dia cakap, apa orang ni sebut betul, tapi aku faham kenapa orang Syam marah. Sebab masa fitnah ni berlaku, kadang-kadang boleh menjadikan mereka salah faham bila salah guna nama. Muawiyah bin Abu Sufyan ni, kalau mengikut kepada orang-orang Syiah, memang dia benci habislah. Orang Syiah memang sangat benci kepada Muawiyah. Sebab Muawiyah ni lah yang konon-kononnya mengambil pemerintahan daripada Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ni, sebenarnya Hasan yang menyerahkan kepada Muawiyah. Tapi biasalah, dia punya ta'assub dia kepada Ali bin Abi Talib, kepada Husain, kepada Hasan dan seterusnya. Maka sebab itulah mereka sangat membenci Muawiyah. Jadi kadang-kadang kalau tuan-tuan salah baca, memang dia kata Muawiyah ni kafir. Sedangkan Muawiyah ni adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga adalah penulis wahyu. Di antara penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan calang-calang orang juga. Dan bukan kita lah. Mungkin kita adalah tak bersetuju ke apa ke. Kalau nak sebut siapa yang benar, Muawiyah ke Ali ke. Macam mana tuan-tuan? Kita tak hidup pada zaman tu. Susah kalau kita kaji balik, kalau ikut daripada kebenaran, Ali yang benar. Sebab Ali memang dialah yang menjadi khalifah yang dibai'ah. Tapi dalam masa yang sama Muawiyah pun terpaksa settlekan juga. Sebab orang Syam semua menyokong dia dan dia ada pengaruh yang besar. Dalam masa yang sama dia nak menuntut supaya Ali mencari pembunuh kepada ni Uthman. Siapa yang bunuh Uthman ni?
Jadi memang waktu tu adalah perang saudara yang sangat, kita sebut kekacauan yang sangat besar, dan dia tak dapat nak disettlekan dengan mudah. Dan mereka ni pula satu dekat Iraq, satu dekat Syam. Yang dekat Madinah ni buat apa? Waktu tu para sahabat yang lain buat apa? Pening. Jadi waktu tu mereka tak terlibat, tak sokong mana-mana. Yang sokong, yang masuk, kebanyakannya menyesal. Contohnya siapa? Aisyah. Aisyah dia masuk geng Muawiyah. Kemudian dia menyesal. Dia menyesal. Jadi memang waktu berlakunya fitnah, para sahabat dah tunjuk kepada kita. Bila kita tak tahu siapa betul, siapa salah, kena pilih side ke? Tak. Waktu tu apa kita buat? Kunci mulut. Zip. Tak payah cakap apa-apa, tak payah sokong mana-mana. Menyelamatkan diri daripada termasuk dalam fitnah tadi. Mana satu yang betul, mana satu salah, aku tak pasti. Dah masuk waktu kan? Azan. Bismillah, walhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita baca hadis yang terakhir pada malam ni, iaitu hadis yang ke-1025 daripada Jabir radhiyallahu anhu. Jabir, salah seorang sahabat Nabi, dia kata, dakhaltu 'ala al-Hajjaj fama sallamtu alaihi. Aku masuk bertemu dengan Al-Hajjaj dan aku tak beri salam pun pada dia. Okey, Al-Hajjaj ni kenapa? Kenapa sahabat Nabi nama Jabir dia tak memberi salam kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi? Al-Hajjaj ni adalah seorang pemimpin yang sangat zalim. Dia salah seorang gubernur kepada Abdul Malik bin Marwan. Salah seorang daripada khalifah Bani Umayyah lah. Dan dia ni memang sangat kejam. Level dia bunuh. Mana tak setuju dengan dia, bunuh. Dan dia juga ada membunuh sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi yang dia bunuh? Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Zubair. Dia bunuh sahabat Nabi. Az-Zubair ni siapa? Az-Zubair bin Al-Awwab. Kahwin dengan Asma bin Abu Bakar. Jadi dia ni siapa? Cucu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Zubair ni. Waktu dibunuh, Asma bin Abu Bakar masih hidup. Punyalah jahat Al-Hajjaj ni. Kejam dia ni. Tapi dia Islam, tuan-tuan. Hafal Quran. Islam. Jadi imam. Kalau semayang dia jadi imam. Semayang tu yang keluar waktu tu, antaranya, tengok para sahabat ni semayang tak belakang Al-Hajjaj? Mereka solat. Maksudnya boleh tak semayang belakang pemimpin yang zalim? Boleh. Dia jadi imam, maka kita ikutlah. Sebab solat tu kita dengan Allah. Tapi dia yang jadi imam. Okey je. Boleh. Ni satu lagi lah benda yang kita belajar juga. Tak puati dengan imam tu. Selagi mana dia solat, dia ni Islam, maka boleh ikut. Kalau dia ni imam yang dilantik, maka kita pula, aku memang dah lah tak suka dia. Tapi terus tak nak datang masjid. Tak boleh. Datang juga solat. Walaupun tak suka dengan imam ni ke apa kan. Kalau dia solat dia betul apa semua, maka kena ikut. Sebut Al-Hajjaj ni punyalah teruk perangai, tuan-tuan. Zalim dia ni. Lepas dia bunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, dia gantungkan mayat dia dekat area Masjidil Haram. Bayangkan, dah lah bunuh sahabat Nabi ni.
Gantunglah. Sebab masa tu Abdullah bin Zubair dia macam kita sebut macam ni, mengangkat dirinya menjadi khalifah pada waktu tu. Mengisytiharkan diri dia sebagai khalifah dalam wilayah Hijaz, termasuk Mekah dengan Madinah. Jadi adalah konflik di antara Abdullah bin Zubair dengan Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ni adalah Bani Umayyah lah, keturunan daripada Muawiyah tadi. Jadi waktu itulah berlakunya Al-Hajjaj tadi menggunakan apa nama benda tu? Lontar batu tu, manjanik. Orang bahasa kita apa? Catapult, trebuchet ke apa benda tu. Yang batu letaknya tu, lepas tu lepaskan tu. Benda tu dia gunakan tu sampai Kaabah rosak. Ada yang hancur Kaabah sampai tahap macam tu sekali. Teruklah waktu tu. Sampai Kaabah, maksudnya dekatlah mereka perang kan. Sampai rosak Kaabah. So ni nak sebut, kalau jumpa dengan pemimpin yang zalim, nak bagi salam nak. Tak payah doakan keselamatan kat dia lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tu. Itu Jabir bin Abdullah. Jabir radhiyallahu an tunjukkan tadi. Saat tu dia tak bagi salam kepada pemimpin yang zalim. Al-Hajjaj ni urusan dia dengan Allah lah. Tapi apa yang dia buat, memang banyak sangat kejahatan yang dia buat. Dia bunuh tabi'in lagi lah, jangan cakap. Sa'id bin Jubair antara yang dia bunuh. Salah seorang perawi hadis, murid kepada Abdullah bin Abbas. Sa'id bin Jubair. Memang ada kisah dia lah, tuan-tuan boleh cari. Ada, tapi dia punya dialog tu, wallahu alam, mungkin kadang-kadang dialognya adalah rekaan-rekaan sikit, tapi benda tu memang berlaku. Iaitu dia bunuh, kebanyakan yang dia bunuh ni adalah, dia suruh isytihar dulu. Kalau engkau mengaku engkau telah kafir, sebab engkau lawan dengan aku, lepas tu engkau masuk Islam balik, aku tak bunuh. Tapi kalau engkau tak nak mengaku yang engkau telah kafir bila engkau perang dengan aku, kata Hajjaj, maka hukum bunuh. Lain macam tuan-tuan. Yang nak selamat kena mengaku kafir lah. Okey, aku telah kafir. Aku telah keluar daripada agama Islam sebab aku lawan kau hari tu. Jadi ni aku masuk Islam balik. Dan aku taat pada kau. Baru selamat. Siapa yang tak nak mengaku kafir, kena bunuh. Dia kata, taklah, aku lawan kau, aku tak kira kafir pun. Kenapa aku nak mengaku aku kafir pula? Jadi yang mereka yang dibunuh ni kebanyakannya sebab tak nak mengaku kafir. Boleh tak waktu tu mengaku kafir? Boleh tak? Untuk selamatkan diri boleh sebenarnya. Kan ada apa nama tu? Siapa nama? Ammar bin Yasir kan? Dia mengaku telah syirik, sedangkan hatinya tak. Tapi yang siapa yang dapat bercakap tanpa cakap tak ada, aku tak ada kafir, aku tak ada ni, maka orang ni lagi besarlah pahalanya. Yang ni yang ramai yang dibunuh oleh Al-Hajjaj. Jadi kena tuan-tuan boleh bacalah. Al-Hajjaj bin Yusuf nama dia. Salah seorang gubernur yang memang kerja penggal kepala orang Islam. Benda ni benda yang sedih lah bila kita baca kan. Pernah berlaku punya pada zaman era sahabat masih hidup. Para sahabat masih hidup lagi waktu tu. Okey, jadi insyaAllah kita berhenti dulu setakat ni. Kita sambung lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Hadis yang ke-1026. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.